Tawakan oleh gadisku namanya Husna. Oh Husna, orang secantik nama. Cantik luar, cantik dalam, cantik macam mama. Hati macam grandmanya, anginnya macam papa. Kalau dah merajuk nampak muncung sampai sana. Sekarang kita dah pagi guys. Kita nak sahur. Tadi siap-siap pukul 3 pagi. Lepas tu 4 pagi gerak. 4 pagi sekarang ni kita dah 5 pagi. Sekarang nak sahur 4.30. 4.30 salah. 4.30 kita nak sahur. Nak gerak ke Johor guys. So kita kat LRT benda ni. Macam tak betul je budak ni. Sekali je. Dia dekat sini guys. Dekat tempat makan lah. Okay. Ni je kita dah cakap. Gerak. Ya. Run. Cuba kau. Kau. Ada. Mengalah. Cepatlah. Dia jalan. Beneran. Ya. Sekarang ni dah pukul 5 subuh guys. Kita nak tunggu solat, tapi kita solat kat tempat lain. Okey. Petronas kot. Perjalanan 5 jam nak ke sana Johor guys. So korang akan tengok video ni sampai habis. Okay, bye bye, stay tune. Jam setengah lah. 13 jam lebih. Sekarang ni kita berada di Johor Premium Outlet. Johor Baru ke weh? Kalau panggil. Kalau kat sini. Johor Baru guys. Sekian lama. Panas weh. Sekarang ni nak pergi mall dekat Johor. Masuk. Johor. Right lah. So sekarang ni nak masuk mall. Tengok Johor Premium Outlet. Ada outlet dalam. Tapi dia cantik guys. Sabar jap.
berakhir Johor Bahru dekat dia Sukati dekat gua tak tahu, tapi ni mall kat Johor guys. Korang boleh tengok kat sini ni banyak brand, ada Tomek, ada Panini, ada Coach, ada macam-macam lagi guys. So korang kena tengok video ni sampai habis. My outfit biasa je guys. Hari ni aku tak make up langsung, malas. Esok baru make up. Okay, sebab kita nak pergi check in dekat tempat check in di villa dekat Johor. So korang kena stay tune. Bunyi macam ni. Betul ya, Yana? Tidur sedap ni. Sementara tu Pak Mak tengok je lagi. Kat rumah aku dah banyak dah. Harga ni guys. Wow. So ni date pertama kita berada di Johor. Sebelum esok pada ada kereta apa, kita akan nampak ada 3 kereta guys. Tak pergi bazar sahaja, 3 kereta. So korang boleh tengoklah apa yang ada dekat bazar dekat Johor. Ada Muiz. Di bazar beli makanan. Kita dapat beli ayam pedas dengan buntut ayam. Ini betul-betul mandi dekat bazar. Awak sempat buat video lagi. Belakang. Kita mandi dekat bazar. Sahur. Kerja.